15 seconds. Alright. Ya, betul-betul. Assalamualaikum, guys. Sekali lagi. Kita di Thomas Pickleball dan kali ini kita akan tengok perlawanan akhir. Perlawanan akhir. Sama-sama. And please prompt call out and tunggu sabar sikit. Saya habiskan skor baru serve. Okay? Alright. Sorry. Ini tempat ketiga keempat. Tail. Kan? Tempat ketiga keempat. Saya tengok tadi player ni bukan player perlawanan akhir ni. Okey, sebab tadi Haziq dengan Nurzain tadi dia kalah. Jadi ini adalah nombor 3 nombor 4. Alright. So kita perlawanan akhir untuk kategori ni kita akan buat selepas satu lagi perlawanan akhir team event yang sedang berlangsung dekat luar. Untuk team event, team event akan buat kat sini. Selepas tu team event final, kemudian sponsor and celebrity final. So sekarang ni kita akan tengok kedudukan untuk tempat ketiga keempat. Mereka akan bersaing untuk at least membawa balik tempat ketiga lah. Sebab kalau kita tengok kat podium, nombor 3 je, nombor 4 tak ada kat podium. Alright. Okay, so sekarang ni kita akan bermula dengan pasukan yang akan membuat fourth placing. Time in 0-0. serve pertama 0-0 daripada Side out 1-0. 1-0. Haziq dan Aisyah dapat 1 poin. Defend yang baik. Satu angkatan yang baik ke belakang dengan Haziq. Kurang sikit berjaya. Dah kena pedal tapi tak berjaya juga angkat. Sikit lagi. Ready? Alright. 1-1. Rozi dan Ain dapat poin. Satu sama. Cantik pressure yang dikenakan oleh Dayah tadi. Dah lepas dia shot, dia tengok kaki dia lepas tak? Okey, ngam. Tak kena kitchen. Cantik. Okey. Cantik. Good defense by Dayah. Determination yang ditunjukkan oleh Dayah tadi. Defense yang dan juga fokus pedal dah ready dekat atas. Cantik. Good serve. A simple slice out serve. Boleh mengelirukan lawan. Tapi bola tu tadi Haziq sedikit saja. Dia bukan gopoh bola tu. Dia just mungkin terlalu berhati-hati dan mengakibatkan bola tu naik tinggi. Drive yang menggunakan torso memang berbahaya lah. Bukan berbahaya untuk orang yang drive tu, untuk opponent, sebab susah nak agak bola tu. Sebab dia menggunakan torso, pergerakan badan. Dan Haziq membalas balik, mendapatkan balik mata tu dengan satu overhead volley yang cantik. 4-3. Baik. Satu return. Tampanan senang Haziq. Satu tapping yang begitu lembut. Play it simple, terlalu simple sampai tersangkut. Terlalu simple sampai tersangkut. Tak apa, perjalanan masih panjang. Ikut rapat. Satu beri, satu menerima. Satu buang, satu hilang. Sekali lagi. Sabar. Cantik. Foot fault by Aisyah. Foot fault by Dayah. Dia tak boleh excited sangat dekat kitchen tu. Kalau beli kasut baru pun sama juga. Dia bukan pasal kasut. Alright. Luck is still there. That luck is still there. Bola daripada Ain tu hit the tip.
and just roll slowly into the court. Okay. 6-4. It's time for Daya untuk make up balik point. Simple return. Sedikit salah faham dan Haziq cuba untuk mematikan bola. Nyaris lagi. Push daripada Daya tak berjaya. Sekali lagi. Ya. Nampak perlawanan ni daripada segi teknikalnya Haziq lebih bertenaga, tapi Daya dia lebih cool dan berjaya untuk balancekan mistake. Itu dia. Baru saja kita beri sedikit pujian. Patutlah ada kawan saya cakap, jangan dipuji. Itu dia. 7-5. Sikit lagi. Saya belum puji yang tim sebelah situ. Hampir. Itu yang saya katakan, kesilapan-kesilapan kecil yang macam ni tak boleh dibuat dalam keadaan tempat ketiga keempat macam ni. Dia akan meningkatkan tension dan juga tekanan kepada diri sendiri. Bola yang sedikit tinggi pop up di depan kitchen, memang disambar dan diletakkan di bahagian tepi dengan cantik sekali. Satu attack ke bahagian muka berjaya dielak dan juga ditampan oleh Daya tadi. Satu reflect yang cantik. Bola tu kalau reflect tak cepat ataupun kita tak betul-betul responsif, dia boleh kena ke muka. Haziq satu slice. Kalau tak ditampan tadi, kebaran kalian masuk atau sedikit keluar. Cantik. Permainan yang menarik. Sabar. Permainan yang sabar diperlukan di sini. Kesabaran. Yes. Itu yang kita maksudkan tadi dengan kesabaran. Haziq menunjukkan satu peningkatan. 8-8. Cantik. Dan satu return yang sedikit, kalau Mak Saleh kata sloppy lah. Kurang berhati-hati daripada Nozi. Hilang satu mata lagi. Cantik. Paras net. Apa yang dilakukan oleh Haziq tadi memang cukup menarik untuk serve, mempertahankan diri. Sekali lagi blocking yang baik. Haziq membuat satu tambahan. Foot fault by Haziq again. Itu yang saya maksudkan, sedikit excited. Tak perlu sedikit excited, perlukan ketenangan. Jangan terlebih excited sebab itu akan mengundang pelbagai masalah dan kesilapan kecil macam tu untuk return serve yang tidak diperlukan dalam keadaan sekarang ni, walaupun masih lagi belum melepasi mata ke-10. Rapat. Mata yang rapat. Satu lagi mata untuk You receive? Yes. 10-10. bertukar court. Dan mereka ada time out. Cantik, tapi terlalu kuat. Right, change hand. Forehand yang digunakan jadi outside forehand. Itu adalah satu habit, walaupun bagus daripada segi responsif ataupun respon atau refleks, bola tu sukar sikit nak kontrol tu kan. Right, simple serve. Cantik slicer. Cantik daripada Daya. Sepatutnya memberikan tekanan yang terus. Daya tadi sepatutnya memberikan tekanan yang terus kepada Ain, tapi menukar kepada Nozi dan mengakibatkan mereka kehilangan mata. Nozi dengan serve ke baseline. Cantik. Satu drive. Simple drive dan overhead. Apabila dijamu atau diberikan ruang tersebut, Nozi akan convert. Time out oleh Haziq. Okay. Mereka hanya perlu untuk berbincang, bukan nak minum air. Dia cuma duduk satu untuk berbincang, ambil masa sikit. It's a good strategy. Mungkin masa yang baik untuk ambil time out sebab mereka ketinggalan 13-10. Apa pengadil cakap kita dengar dekat sini kan, pengadil kan. Pengadil kata dia old school. Dia buat simple old school method. Okay. Untuk permainan tadi, still Haziq boleh buat comeback dengan Daya. Kurangkan sikit Poppy
Dan untuk Nozi dan juga Ain, good pace. Cuma perlu sabar sikit, jangan terlalu overpower, especially daripada Nozi yang memang Time out remaining, receiver. drive dia memang 0, kuat betul kan. server 1. Kadang-kadang drive tu Score 13-10. mungkin akan out of range. Cuma opponent je lah, dia belanja lah, dia tolong ambil lah bola tu. Slice, chop daripada Haziq. Simple, cantik, sabar. Yang itu yang kita masukkan dengan kesilapan yang kecil ni yang boleh dielakkan. 14-10. Fokus yang betul-betul diperlukan antara bola dan pedal. Tracking bola cantik. Nice ball, tapi Haziq mungkin terlalu berhati-hati untuk melembutkan bola tu kan, untuk menjatuhkan bola tu betul-betul di hadapan net, instead of just pushing it to the side untuk lebih agresif. Satu lagi kesilapan berturut daripada Haziq. Kehilangan mata. Sekarang ni mata telah dijarakkan oleh Nozi. 6 mata di depan. Apa-apa pun boleh terjadi, hanya perlukan kesabaran. Dan saya baru saja cakap tadi tentang kesabaran dan juga mistake yang selalu Nozi buat. 11-16. Saya rasa mata ni boleh didapatkan jika Haziq meneruskan permainan yang lebih sabar dan kompos. Dan bukan itu yang kita perlukan. Mereka sedang melarikan diri ke mata ke-17. 17-11. Satu lagi chop. Satu lagi draw reset dan terlalu selamba daripada Haziq. Mungkin nervous untuk meletakkan bola di dalam kitchen. Terlalu berhati-hati. 11. Nice flick. Punch backhand. Cubaan ala-ala Ben John cross ding daripada Haziq membuat percubaan yang begitu menarik. Dan kita ada Rizman Kusaimi kat sini. Rizman pun masuk juga tadi Saya masuk tadi. Kandas. Terkandas tapi saya buat sejarah. Buat sejarah. Sebab round kedua saya menang 15-0. Wow. Okey, untuk perlawanan ni saya rasa kita boleh nampak lah siapa yang akan dapat tempat ketiga lah. Kita boleh nampak dah sekarang dengan 19-11. Cuma daripada awal tadi saya rasa Haziq boleh lagi menyaingi. Quite balance, cuma kesilapan kecil. Serupa ini. Nampak? Serupa ini. Lagi sekali kesilapan Bila yang sama dilakukan. Kesilapan je Rizman duduk dengan saya lambat. Aduh. Sebab dia dapat komen 1 poin je. 1 poin je Satu saya poin dapat je. untuk komentator. Rizman duduk dapat komentator. Jadi sorry tak boleh claim. Tak apa. Tapi akhirnya tu kita dah tahu tempat ketiga. Tempat ketiga. Nozi dan Ain. Dengan on paper kita boleh nampak Nozi dengan Ain tu memang berpotensi lebih. Tapi sayang Haziq dengan Dayah sepatutnya ada lebih kemampuan untuk memberikan tendangan. Tapi tak At the apa. first 10 below point tu cantik. Kesilapan yang tak sepatutnya Haziq sebenarnya tadi. Kalau tadi Rizman cakap dia buat sejarah, mereka juga telah buat sejarah hari ini. Sejarah yang meninggalkan supaya lebih sabar dan aku boleh bersaing dengan lebih. Tapi tahniah kepada dua-dua pasukan kerana berada pada tempat ketiga keempat. Tahniah kepada dua-dua pasukan. Baik. Satu pencapaian yang baik. Pencapaian yang terbaik. Pencapaian mungkin Haziq sebelum ni pun belum sampai ke sini lagi kita boleh nampak ada sedikit gugup dia tu bila dapat depan net tu kan. Terlalu